Sembang Labung bukan sekadar sembang kosong. Kita kembali lagi dan kali ini untuk penutup bersama dengan Abang Abu Bakar Tan. Terima kasih bang banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa kat sini. Saya sangat berbesar hati bang. Nervous saya sampai sekarang tak habis gini bang. Terima kasih. Ini saya rasa kalau toreh tangan ni darah tak keluar ni bang. Okey bang, nasihat untuk wartawan muda yang nak mencuba ke bidang kewartawanan ni bang. Yang pertama, mereka perlu sedar minat yang ada kat situ, perjuangan yang ada kat situ untuk menjadi seorang wartawan, ya, menjadi seorang wartawan yang baik, ya, secara keseluruhannya, tidak kiralah apa juga cabaran, apa juga iklim di sekelilingnya, ekosistem yang dah berubah, banyak distraction, ya, banyak gangguan-gangguan yang secara realitinya memang berlakulah ni zaman sekarang ni kan. Jadi sedangkan career sebagai seorang wartawan, peranan tugas sebagai seorang dalam dunia kewartawanan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang challenging, sangat menarik kan. Secara ringkasnya, kalau tahun 80-an dulu orang tahu kita nak jadi wartawan sukan, wah tengok bola free lah kan, contohlah ini saya secara berseluruhnya, tapi ya tengok bola free contohnya, tapi minat tu perlu ada, perjuangan betul. Memang ada di situ, keikhlasan yang sangat penting, perjuangkan untuk memberikan sesuatu yang menarik, untuk menyampaikan sesuatu yang benar dengan secantiknya, dengan seindahnya kepada semualah, dan menyumbang kepada keseluruhan industri sukan, kepada perkembangan sukan itu sendiri, ya, untuk menjadi menambah minat setiap khalayak dan juga sekaligus boleh memberikan keuntungan kepada semua pihak. Jadi banyak membaca, walaupun kalau kata dulu you lebih elok awak seorang atlet, bekas atlet, minat sukan, jadi wartawan sukan, itu memang benar dan perlu. Tetapi kalau tak ada pun, maknanya ketulinan semangat tu untuk menjadi seorang wartawan, karier yang sangat baik itu masih boleh diteruskan, masih boleh diperjuangkan untuk menyumbang semula kepada keseluruhan ekosistem sukan. Faham. Ya. Dan harapan abang terhadap masa depan sukan di Malaysia bang? Seperti yang ada juga kita sentuh tadi, sudah saturated lah, ya. Banyak kritikan sana sini, ya. Banyak amalan-amalan yang recycle, yang cerita yang berulang-ulang daripada zaman saya, maklumlah 30 tahun lebih lah, kadang-kadang masih berulang bang masih berulang lagi kan. Pergi hantar ke tak hantar tim bola ke Sukan C, kejap nak hantar, kejap tak hantar, kesudahannya hantar juga kan. Jadi banyak cerita recycle, malangnya dan apa tu, mungkin tak dapat kita nak lakukan apa-apa, malangnya kesilapan pun ada berulang. Ada berulang juga. Jadi secara berkobar-kobar sikit saya nak cakap, contohnya bila kita Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara, Sukan C ke-37 2027, jadilah tuan rumah yang betul-betul dah improve lah. Ya, daripada 1989, 2001, 2017, 2017 yang terakhir ni dah 10 tahun. Contohnya, jangan ulangi kesilapan. Kan? Jangan ulangi kesilapan. Buat kerja sikit untuk mengetahui apa yang kelemahan-kelemahan kita yang dulu, jangan kelompongan. Jadi improve. Contohnya untuk jadi tuan rumah sukan sih, jangan ulangi kesilapan last minute, ini tak betul, itu keputusan tidak ada hubungan antara kerajaan dengan kontraktor, vendor, atlet belum bersiap. Jadi kita harap sukan kita akan lebih baik dari segitu juga. Katanya yang sekarang kontroversi yang terbaru, bila kontingen nak pergi Sukan C di Thailand ini, tanpa sebarang sasaran emas, Okay. hanya 200, dikritik hebat sekarang. Jadi banyak kritikan di sana sini. Mata-mata memandang platform berpuluh-puluh, beratus-ratus platform ada. Jadi komplikasi akan sentiasa ada. Jadi siapa yang akan dapat melihat hala tuju
gambaran big picture, gambaran luas dan mencari hala tuju yang setepat mungkin, yang sebaik-baiknya untuk sukan kita menuju ke hadapan. Ya, kalau kata ini besok Sukan C 2 edisi Sukan C sebelum ni kita teruk. Jadi peminat biasa ke wartawan ke ada pengalaman sayang tak sayang ke secara logiknya pun 2 Sukan C teruk, persembahan terburuk kontingen Malaysia, negara Malaysia dalam Sukan C ke, kita juga culture tak culture, kita memang negara Sukan C yang hebat. Jadi terburuk, kita nak ni yang baik lah. Betul. Kita mesti nak improve lah ni. Betul. Kita sayangkan sukan kita sayangkan negara kita, maruah kita, bendera kita nak naik. Betul. Dekat sana sini stadium dan sebagainya, di Bangkok ke, di Buriram ke dan sebagainya kan. Jadi juga bila kita jadi tuan rumah, make sure kita improve. Jadi itulah harapan saya kepada sukan kita. Kita memang walaupun dah sukan ni dah macam-macam kita adalah. Juga ada satu lagi pendapat Jo sikit sebelum yang terakhir lah. Kita ni negara Malaysia ni, saya pendapat ni ada senior bagi tahu lah tahun 80-an lah, ataupun tapi ada pengkaji sukan dari luar negara yang beritahu. Sebab bila melihatkan banyak kritikan, dia pun waktu itu pun dah ada kritikan dia mengatakan pada kita, Malaysia tak boleh jadi juara dunia untuk semua sukan. Okey. Kan? Betul. Jadi macam mana maju bila kritik ini pun tak betul, kalah teruk, kalah teruk. Tak adalah, kita pun negara Asia Tenggara je. Kan? Tapi memang kita nak buat cara betul-betul day to day kita punya operasi, kita punya good governance kita tu, amalan terbaik, best practices tu, hari ke hari jurulatih ke, wartawan ke, apa ke, semua kena buat betul-betul kan. Kat situ kita boleh dapat melihat arus tu akan berjalan dengan baik. Tapi tidaklah kritik kalah. Malaysia mana boleh jadi juara untuk semua sukan. Betul, kan. Okey, kita jadi kita badminton kita ada. Okey, 3 dah tak ada lah. Datuk Azizul dah tak ada. Lee Chong Wei dah tak ada. Nicole David dah tak ada. Sayang jugalah. Zija naik sekejap lagi tu. Isu kontroversi dan komplikasi juga. Zija naik, lepas tu dah turun. Doubles kita kuat sekarang. Contoh hoki pula, ingat dah top 10 hari tu, sekarang dah nombor 13. Kena belasah pula sikit balik. Okey, itu tak apa. Ya, tapi konsistensi tu kita kena ada. Maknanya kita, harapan saya, kita nak terus improve je. Kita terus improve dengan ketulinan tu, dengan keikhlasan tu, integriti dan sebagainya. Buat yang terbaik dan tidak menambah komplikasi, kontroversi dan sensasi ni tanpa tentu arah lah. Okey, faham. Itu harapan abang tetap terhadap sukan di Malaysia. Apa pula pesanan abang untuk peminat-peminat sukan yang tengah menonton podcast ni? Bagi saya itulah, macam tadi kita ada sebut tentang sports culture. Kalau kata kita nak boleh appreciate lah. Kita boleh hargai sebenarnya minat sukan tu, minat pun secara integriti dan secara genuine lah. Jangan minat sukan macam berdasarkan gambaran selebriti kat situ kan. Tiger Woods datang baru nak pergi tengok. Ataupun kalau bukan kejohanan dunia, kejohanan kebangsaan, tak nak bawa anak-anak pergi tengok sukan. Pergi tengok kan. Bawa anak sukan. Kita cuba culturekanlah sukan kita kan. Maknanya dari situlah. Tapi Jo, baru ni minggu lepas saya tengok ada satu event dekat inilah, baik dari segi bola sepak, baik dari segi culture tak culture. Sebenarnya negara kita Malaysia ni sukan itu komponen penting tau dalam kehidupan kita kan. Masih lagi banyak mak bapak. Saya pun tak boleh cakap lebih-lebih kan, negatif. Sebenarnya kita masih lagi sihat dari segi sokongan, dari segi landscape, dari segi penglibatan ibu bapa dan sebagainya. Event tu di Shah Alam tu, wah ramai anak-anak uji, parents semua datang. Jadi maknanya juga kadang-kadang kejohanan rugby rebaja di Seremban dulu pun kita tengok ramai kan. Jadi so saya harap maknanya culture tu ada. Kita boleh didik diri kita sendiri untuk lebih menghargai, appreciate sukan tu kan. Macam mana dia lompat, macam mana dia masuk, macam mana dia bawa hoki dan gadget kan. Jadi dengan cara itu maknanya ini adalah satu haluan yang baik untuk kita semualah. Ada sajian yang istimewa untuk kita. Sebab Malaysia dengan dunia sukan ni memang dah lama kita enjoy lah sukan itu. Enjoy sukan ni bang. Okey, bang, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa abang sekali lagi dekat podcast ni. Saya sebagai seorang yang
Melihat abang daripada saya kecil, saya cakap dulu, melihat abang daripada kecil, mengidolakan abang. Oh, saya rasa berbesar hati sangat-sangat. Terima kasih Jo. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada yang mendengar daripada awal sampai habis untuk podcast ni. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ni dan jangan lupa untuk follow semua social media yang ada lah. So, bang, selama ni saya duk tengok abang buat signing off dekat TV. Boleh tak saya nak minta abang request abang untuk buat signing off kat sini secara live depan saya? Baiklah, dengan itu sekian laporan saya Abu Bakar Atan untuk TV3 di Sembang Rabung.